Pernah terfikir tak nak jadi bos untuk diri sendiri? Boleh tentukan bila nak kerja dan pendapatan pula ikut usaha kita sendiri. Kalau jawapannya ya, anda memang berada di tempat yang betul. Jom kita bedah siasat macam mana anda boleh mula jadi rakan kongsi Grab kat Malaysia ni. Inilah soalan paling penting kan? Dapat kebebasan untuk kerja bila-bila masa kita nak, tak payah pening kepala pasal jadual 9 ke 5. Inilah sebenarnya yang akan kita rungkai sama-sama. Okey, jom kita terus masuk bab yang paling best. Macam mana kuasa tu betul-betul ada dalam tangan anda. Tengok ni. Inilah maksud sebenar flexibility. Anda yang pegang steering, betul-betul dan juga secara kiasan. Nak start kerja lepas hantar anak pergi sekolah? Boleh. Nak pulun kerja lebih waktu malam sebab nak kumpul duit kahwin? Silakan. Duit yang dapat tu pula boleh keluar hari-hari. Jadi tak payah tunggu hujung bulan. Dan paling best, anda tak terikat kat satu bandar je. Inilah kebebasan sebenar. Dan ini bukan cakap-cakap kosong tau. Dengar sendiri daripada Puan Atikah ni. Dia pandai guna teknologi yang Grab dah sediakan dalam app tu untuk kerja dengan lebih pintar, bukan sekadar lebih kuat. Ini bukti yang Grab bukan setakat bagi platform, tapi dia bagi sekali alatan untuk kita berjaya. Okey, selain duit dan masa yang fleksibel, apa lagi yang best jadi rakan kongsi Grab ni? Jom kita tengok apa lagi manfaat yang ada. Okey, yang ni memang penting gila. Berapa kos nak mula? Untuk masa terhad, jawapannya ialah RM0. Ya, betul, RM0. Grab tanggung semua kos permulaan untuk pemandu e-hailing dari A sampai Z, latihan PSV, puspakom, semualah. Ini satu halangan besar yang Grab dah tolong alihkan untuk anda. Tapi tunggu, ada lagi. Manfaat dia tak berhenti kat situ je. Masa anda tengah kerja, anda dilindungi insurans kemalangan percuma. Fikir pasal masa depan. Anda boleh mencarum KWSP melalui Aisaran. Kalau ada kecemasan, ada skim pembiayaan patuh syariah. Siap ada rebat eksklusif untuk kereta dan macam-macam lagi ganjaran. Ini bukan setakat kerja tau. Ini macam satu pakej sokongan yang lengkap untuk anda. Sekarang, persoalannya, yang mana satu ngam untuk anda? Anda ada kereta ke? Atau mungkin ada motor? Jom kita tengok mana yang kena dengan anda. Okey, jom kita tengok jadual ni. Senang je nak faham. Untuk e-hailing, syarat dia lebih spesifik sikit. Umur kena 21 tahun ke atas, kereta bawah 15 tahun dan kena ada lesen PSV. Tapi, cuba tengok bahagian penghantaran. Tak kiralah pakai motor ke kereta. Nampak tak beza dia? Syarat dia jauh lebih rileks. Umur 18, lesen P pun dah boleh jalan. Tak perlu PSV. Ini betul-betul buka peluang untuk lebih ramai orang mula jana pendapatan. Okey, anda dah tahu mana yang sesuai. So, macam mana nak mula? Jangan risau, proses dia simple dan jelas. Dengar pula cerita Abang Muhammad Rizwan ni. Dia sendiri yang susun jadual dia. Dia pilih untuk kerja malam supaya siang boleh luangkan masa dengan keluarga. Ini bukti nyata macam mana platform ni bagi kita peluang untuk bina kerjaya yang seiring dengan gaya hidup kita. Proses dia cuma 4 langkah je. Simple gila. Pertama, semak syarat. Kedua, siapkan lesen. Ketiga, buat pemeriksaan kalau perlu. Dan keempat, daftar terus dalam app. Kalau untuk e-hailing, jangan risau pasal PSV tu. Grab akan bantu anda. Kalau anda pilih nak jadi rakan penghantar, lagi laju, lagi sengap proses dia. Senang kan? Okey, sebelum kita mula, jom kita pastikan semua barang cukup. Sediakan siap-siap MyCard, lesen memandu, detail akaun bank, benda-benda asas ni. Kalau untuk rakan penghantar, jangan lupa salinan insurans kenderaan. Untuk e-hailing pula, lesen PSV. Bila semua ni dah ada depan mata, proses daftar nanti akan jadi smooth je. Jadi, kita dah cover semua benda. Kebebasan, manfaat dan langkah-langkah yang senang. Sekarang, apa yang paling penting sekali? Ini dia. Paling best sekali anda bukan setakat daftar untuk satu peluang, tapi anda daftar untuk hasil yang cepat. Cuba bayangkan, dalam masa kurang dari seminggu je, anda mungkin dah ada atas jalan raya tengah buat duit pertama anda. Cepat dan memang berbaloi. So, kita patah balik ke soalan asal tadi. Adakah ini peluang untuk anda? Peluang untuk pegang steering hidup anda sendiri, kawal masa dan pendapatan anda sekarang ni betul-betul ada depan mata. Cuba fikirkan sekejap. Apa yang anda akan buat dengan kebebasan tu?